kata bilik 10, katil nombor 3. Pak! Bilik 10 nombor 3. Menjerit. Kena rasuk. Lepas tu tiba-tiba apa tu, kakak dia kata, sudah tu Sarah, sudahlah tu, cukuplah makan daging, sudah. Banyak Sebab waktu tu kami dah rasa lame. Lepas tu mungkin ada sini-sini kami yang pandai bab-bab ni, dia kata dah cukup, jangan bagi dia makan dah. Ni bukan dia ni, orang lain. Ni bukan dia. Kan ramai kan? Ya, betul. Lepas tu sini-sini kata, bukan dia ni, orang lain. Lepas pada tu Sarah tu dah start nak mengamuk lah. Dia nak lagi daging tu. Dia nak juga daging tu. Kami tak bagi. Lepas tu nak dipendek-pendekkan cerita, itu apa kejadian yang petang tu lah. Tiba-tiba malam tu Sarah tu dah start meracau. Dia dah kena rasuk gila-gila. Masa malam tu juga dia pun angkat dia pergi surau. Kami pun ada sekali lah time tu. Dia kena rasuk pun semua, memang teruk gila. Bermula daripada dia kena rasuk, berjangkit ke bilik-bilik lain. Dia jadi macam orang kata kerasukan massal lah orang panggil kan. Daripada dia tu, waktu ustaz ke ustazah tanya dia, apa yang kau nak daripada budak ni, apa yang kau nak apa semua kan. Sarah tu benda tu macam ketawakan apa semua tu. Tiba-tiba Mai Sarah tu dah sebut, waktu dia kena rasuk tu, benda tu dia sebut bilik 10. Contohlah, saya tak ingat bilik apa yang dia sebut. Dia kata bilik 10, katil nombor 3. Pak! Bilik 10 nombor 3. Menjerit. Kena rasuk. Ya Allah. Lepas tu lagi Sarah tu sebut lagi bilik nombor 6, katil nombor 1. Menjerit. Bilik nombor 6, katil nombor 1. Menjerit pula. Lepas tu huru-hara. Asrama kami malam tu, kambang lagi. Asrama kami malam tu memang huru-hara gila. Lepas tu Sarah tu sebut lagi kali ketiga. Dia sebut bilik nombor 3, katil nombor 10. Menjerit. Rasuk lagi. Memang malam tu ramai gila kena rasuk. Lepas tu pakat-pakat kelang kabut lah, panggil lah bawa masuk dalam surau yang sama. Lepas tu ustaz pun main. Lepas tu adalah budak-budak tahfiz yang lain main kan, minta tolong azan apa semua. Malam tu memang orang kata chaos gila waktu tu. Saya dengan Matun ni, Matun, kita ni buat apa ni Matun? Awak Sarah sampai jadi lagu ni. Lepas tu kami diorang ni teriak sedih tengok dia lah. Baik, dia tu hari kedua. Betul. Tu hari kedua. Lepas tu hari ketiga, malam tu settle macam tu lah. Ustaz dah berubat apa semua. Alhamdulillah, baik. Macam orang kata apa, macam tu je. Habis ustaz dah berubat apa semua tu, saya tak ada lah kat situ waktu tu. Saya tak dengar lah apa perbualan ustaz tu dengan Sarah tu, saya tak dengar lah. Lepas tu nak dijadikan cerita, pagi esok tu saya dengan Matun dah siap-siap nak pergi sekolah.